Bina tabiat kejayaan, mulakan dengan morning routine. Orang berjaya bukan kerana nasib, tapi kerana mereka konsisten dengan tabiat kecil setiap hari. Dan salah satu tabiat paling penting, morning routine, rutin pagi yang membentuk momentum kejayaan harian. Kenapa rutin pagi? Pagi adalah masa otak paling segar dan jiwa paling tenang. Jika anda mulakan hari dengan baik, anda lebih fokus, tenang, dan bersemangat sepanjang hari. Islam ajar, Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi. Orang berjaya menjaga pagi mereka seperti menjaga emas. Sebab pagi menentukan hala hari itu. Berikut contoh morning routine kejayaan yang ringkas tapi power. Pertama, bangun awal dan solat subuh. Mulakan dengan tahajud jika mampu, kemudian subuh. Doa dan zikir, tenangkan jiwa. 2. Baca Al-Quran dan tafsir ringkas 5 hingga 10 minit. Dapatkan hikmah dan kekuatan spiritual. Contoh, surah Al-Mulk, Al-Waqiah atau Yasin. 3. Tulis matlamat harian dan syukur. Tulis 3 perkara yang saya syukuri hari ini. 1 matlamat penting saya hari ini. Contoh, hari ini saya fokus siapkan video motivasi dan bantu 1 pelanggan. 4. Senaman ringkas 5 hingga 10 minit. Aktifkan badan, aktifkan minda. Jalan pagi, stretching atau breathing exercise. 5. Afirmasi dan doa pagi. Ulang afirmasi. Saya tenang. Saya yakin. Saya dipandu oleh hari ini. Doa Nabi Musa. Rabbi syarah li sadri. Tips praktikal. Jangan tunggu mood untuk berubah. Mulakan dengan 1 rutin saja dulu dan konsisten selama 7 hari. Bila ia dah jadi kebiasaan, tambah lagi. Ingat, kejayaan bukan satu acara, tapi hasil tabiat kecil yang kita ulang hari-hari. Kata ulama, perbuatan kecil yang berterusan lebih dicintai Allah daripada yang besar tapi jarang dilakukan. Jika anda suka video ini, tekan like dan subscribe. Komen, saya mulakan rutin pagi kejayaan hari ini, insya-Allah.